Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan agar dipermudahkan segala urusan saya semalam. Semoga saya dibebaskan, semoga dilindungi. Jadi alhamdulillah lah, berkat doa semua, doa dan sokongan semua sekali, khususnya sahabat sepenangan tim Malabot ni, hari ni saya dibebaskan lah. Masuk malam ni boleh buat live lah. Jadi saya nak ulas sikit berkenaan dengan apa yang berlaku lah. Boleh screen recording lah. Untuk makluman semua, malam tadi lebih kurang pukul 1 suku, sekumpulan pegawai dan anggota polis, lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang, yang mana 3 buah kenderaan 4x4, 1 MPV dan 2 kenderaan sedan lah, dan juga motosikal telah datang ke rumah saya lah. 1 suku malam tadi, pagi ke malam lah. Jadi saya tengah layan bola lepas habis BC Telegram Tim Malabot. Jadi and then kelang kabut lah sikit kan kita kan. Terkejut datang. Sebenarnya tak terkejut pun, kita tahu polis akan datang sebab hari Jumaat mereka nak tangkap tapi tak dapat. Jadi saya suruh wife keluar dulu. Jadi rumah keluar dululah. Maklum, saya tukar seluar, kita pakai seluar pendek kan. Jadi ikut daripada laporan pegawai tu, dia kata kes apa tak pastilah dia kata. Jadi saya pun keluar lah. Jadi saya keluar tu, saya tanya dengan pegawai polis tu, ya tuan. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.